Salam tuan, saya nak tanya. Saya ada satu tanah pusaka, dah selesai faraid. Dalam geran dah ada nama saya dan adik-beradik yang lain. Contoh saya nak jual bahagian saya dekat abang. Macam mana saya nak letak harga bahagian saya atau saya kena pergi ke Jabatan Penilaian? Okey, dia ada dua cara lah. Satu, kita boleh semak dekat perintah pusaka tu, tapi ini kalau proses ni baru berlaku lah dapat perintah pusaka tu. Maksudnya harga yang kita nak letak tu lebih kurang nilai yang kita dapat daripada pusaka. Kita boleh tengok dalam perintah pusaka tu ada nilai harta, jadi kita boleh agak kat situ. Tapi itu pun kalau hanya satu harta. Kalau dia dah campur dengan harta alih, harta tak alih, tak boleh lah. Dia kena pergi kaedah yang kedua. Kita kena lantik juru nilai untuk nilaikan berapa harga semasa hartanah tu. Biasa yang ini kena lantik yang swasta lah. Sebab yang kerajaan dia hanya buat untuk yang kerajaan punya saja. Macam pusaka kecil ni. Jadi tu, ataupun kalau susah kita lantik je lah juru nilai. Ataupun kita lantik ejen. Yang ketiga kita boleh lantik ejen. Jadi dia boleh semakkan lah berapa nilai semasa untuk hartanah tu. Apa-apa boleh DM, boleh tanya saya.